apa kau nak buat? Aku nak makan tom yum campur. Oi, ni tom yum campur ni aku minta pedas punya. Kita nak, oi, rasa kuah dulu lah. Dah. Ini tom yum betul-betul kau lah. Welcome back to YouTube channel Syarikwan. Kau ni apa kau nak buat? Aku nak makan tom yum campur. Oi, nasi putih ada, lepas tu ada telur dadah, tom yum campur. Makanan punya lah. Aku pun dah lama ni tak makan tom yum campur ni. Kerana makanan Thailand ni confirm lah sedap kan. Oi, ni tom yum campur ni aku minta pedas punya. Kita nak tahu, kita nak tengok macam mana dia punya rasa kan. Tom yum campur ni lama dah tak makan ni, aku pun dah tak sabar. Tahu lapar rasa dia. Tom campur ni. Oh, ada udang, ada sotong, ada daging, ada ayam dah ni. So apa lagi kau tunggu? Jom tengok kau makan. Let's go. Oi, rasa kuah dulu lah. Oi, ni bau betul ni. Tu ya campur. Ni ayam dia. So ayam dia. Ni kalau ada soal baca ni, baca pun ada. Telur memang dah komplit ni. Bismillah. Apa kan? Bacaan telur, nasi. Sedap. Telur dadah. Oh, sedap betul lah geng. Telur yang kita nak cicah ni. Ini tom yum betul-betul kau lah. Setengah-setengah tom yum. Aku cerita dengan korang lah, setengah-setengah tom yum. Dia cari tau. Yang ni pekat ni, boleh tahan lah. Nampak? Mungkin dia letak susu lah. Nak pekat kan tom yum ni, tak silap aku tak susu. Tapi bahan dia pun banyak jugalah. Sotong, daging ayam semua kan.
Ini benda paling best. Lepas habis nasi apa semua kan, makan pula tom yum kan. Hirup kuah sini. Hirup kuah dia. Bila nasi dah habis, malah nak tambah nasi kan. Hirup kuah je lah. Yang penting makan-makan apa semua yang membazir. Ganti akan habis. Ayam dia. Sini aku cakap tom yum ni tak payah pakai sambal belacan pun tak apa, sebab tom yum ni serius pedas. Tapi yang paling best sekali dia punya bahan ni lah, memang betul-betul banyak. Cedok-cedok ayam, cedok-cedok ayam, cedok sotong kan. Lalu orang bagi kat tempat lain cedok-cedok bawang, serai tu lah. Kuah dia memang champion lah. Okay, itu saja video aku untuk ini. Kau jangan lupa like, follow and share. Kita jumpa next video, okay? Jangan lupa subscribe tau. Oi, betul-betul sedap lah. Lama sebenarnya tak makan tom yum ni. Oi, aku teringin sangat nak makan tom yum. Aku beli tom yum, kat kenyang gila lah. Alhamdulillah, rezeki kan. Apa pun, kau jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa follow video aku apa semua kan. Jangan lupa share. Kita jumpa next video, okay? Kau cuba komen nak video apa pula lepas ni, nak aku mubah apa pula lepas ni. Apa pun, memang sedap.